Kenapa tukang sapu tu pakai topeng muka? Mesti sebab dia ada rahsia. Kenapa awak berdua selalu ponteng sekolah? Itu salah tahu tak? Sebab kami malas belajar. Apa yang Yen boleh buat? Tak ada siapa akan percaya Yen. Cikgu Norma tak suka murid ponteng sekolah. Siapa yang ponteng akan kena tindakan. Kami budak baik, kami tak pernah ponteng sekolah. Betul tu ponteng sekolah tak bagus. Hei, awak berdua ponteng lagi. Hahaha, suka hati kami lah. Yen akan bagi tahu Cikgu Norma. Cikgu Norma tak akan percaya sebab Yen tak ada bukti. Awak berdua jangan ponteng sekolah lagi. Awak tu hanya tukang sapu, awak tak layak nak nasihat kami. Cikgu Norma, Yen selalu ponteng sekolah. Kami dah nasihat dia, tapi dia memang nakal. Jangan risau, esok cikgu akan ambil tindakan kepada murid yang ponteng sekolah. Akhirnya Yen akan kena buang sekolah. Padan muka dia. Yen, hari ni awak kena buang sekolah padan muka. Kami berjaya perangkap Yen. Ke tepi kami nak masuk bilik Cikgu Norma. Hari ni pelajar yang ponteng akan dibuang sekolah. Betul tu, tapi yang kena buang sekolah bukan Yen, tapi awak berdua. Apa awak cakap ni? Awak cuma tukang sapu, jangan nak mengada. Buka topeng muka awak sekarang. Baiklah. Alamak, dia sebenarnya Cikgu Norma. Macam mana sekarang patut ke mereka berdua kena buang sekolah?